Assalamualaikum. Selamat pagi. Mulakan hari anda dengan bismillahirrahmanirrahim. Selawat kita ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, hari ni saya tengok motor ni pakai pump brake Adeline. Saya ingatkan dia 19mm, rupanya dia 15. Tadi kita bukan cerita pasal master pump, tapi kita nak cerita pasal sebuah jentera daripada Yamaha, iaitu Yamaha X-Max 250. Tetapi video semalam pun X-Max, hari ni pun X-Max. Aduh, banyak lah X-Max sekarang kan. Okay, sebab apa? X-Max satu, dia selesa bawa. Lepas tu dia talky bike, dia fun bike, dan laju. Jadi siapa yang pakai T-Max tu, banyak yang dah tukar kepada X-Max balik dengan cerita lah. Saya tak tahu kenapa, sebab T-Max tak banyak barang untuk modi kot. Okay, jadi motor ni, enjin dia telah diubah suai menjadi 362cc oleh Mansheng Motor. Dia punya orang kuat, budak lorong ada kat situ. Budak lorong. Budak lorong. Siapa yang kata dia sombong tu? Siapa yang kata dia sombong tu? Cik komen sikit kat bawah. Siapa yang kata dia sombong? Kalau betul dia sombong sini, gua nak sekeh dia. Okay. So, isu motor ni powered by Eraser, iaitu Eraser Mini X. Oleh itu, 362cc. Exhaust saya tak pasti daripada siapa. Tanpovic ataupun tempat lain. Sebab dia exhaust cutting standard. Sebab dia exhaust standard operate ni. Itu dia. Tapi apa-apa pun, kita nak tengok motor ni prestasi cemerlang ataupun tidak. Korang follow video sampai habis. Layan sedikit kita punya proses tuning motor ni. Lepas tu kita dedahkan apa performance atau horsepower yang dihasilkan oleh 362cc yang ini pula. So, enjoy the video. Kita tolak masuk dalam dulu. Kita nak set up motor ni. Stay tune guys.
Okey, alhamdulillah selesai sudah tugas kita tune motor ni. Macam biasa, tak behave. Motor memang tak behave. Jadi bertambah-tambah sakit pinggang. Macam itulah tuner. Kalau tune X-Max yang modi ni memang sakit pinggang. Nak ikat, yang ni bukan kuat ni, nampak ni. Goyang. Tak kuat ni. Kan kalau ikat kat sini habis pula seat dia. Jadi cara dia kita rodeo. Okey, jadi untuk motor ni apa yang saya perasan, dia motor nak ignition tapi knocking. Dia jadi tak tahu nak cakap macam mana. Knocking lah, senang cerita. Tapi kita dah counter balik. Lepas tu dia punya CVT pun mungkin mangkuk depan dia tu bukan by Mansheng, saya rasa lah. Mungkin lah. Mungkin dia buat tempat lain. Ataupun style lama punya Mansheng buat. Dia naik, dia turun. Rasa macam berat, tiba-tiba dia buka balik. Old school punya CVT style. Oleh itu, kita tengok pada horsepower. Terhasil adalah sebanyak 37.71 horsepower. Peak power dekat 132.6 km per jam. Dekat situ dia berat sikit. Lepas tu dekat speed 165 lebih kurang baru dia buka balik. Baru dia kayuh lagi sampai ujung. Max speed motor ni kita pump dalam RPM 9,000 lebih sikit. 200 juga dapat. Tapi tak digalakkan. Sebab dah lebih RPM 9, tak digalakkan lah. Okay. Apa-apa pun mantap. Keluar juga horsepower dia. Kalau korang nak hantar motor X-Max anda untuk diubah sesuai enjin anda. Kalau korang banyak duit, tak tahu nak habis duit tu kat mana, bawa motor X-Max korang pergi dekat Mansheng motor, labur duit banyak-banyak kat situ, tabur. Motor korang akan dapat macam tu kan. Jadi kedai dia terletak dekat Pudu. Nombor telefon sebelum datang tu kalau korang nak roger-roger dulu pun boleh. Nombor telefon ada dekat description box di bawah. Oleh itu kalau korang nak booking dyno ke apa bagai, bolehlah contact DeFi Dyno Lab. Nombor ada dekat description box di bawah juga. Okey. Apa pun, terima kasih kepada semua yang masih support Hanif Comeback dan juga DeFi Dyno Lab and the team. Saya doakan anda semua dimurahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan juga akhirat kelak. Amin ya Rabbil Alamin. Kami daripada DeFi Dyno Lab ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada follower kami, kepada semua pelanggan-pelanggan kami yang setia dengan DeFi Dyno Lab lagi. Alright, so jangan tanya kita hari ini select. Jangan tanya kenapa select, sebab pakai baju select biker. Tak adalah, kita tak select. Tak pilih mana-mana, kita tak pilih bulu. Datang je, bawa datang motor. Janji 2 roda berenjin dan ada isi aftermarket. Tak ada isi aftermarket, kita boleh run, cek kesihatan motor, ambil data. Siapa kata tak boleh? Janji ada enjin 2 roda, jangan bawa datang ada enjin 4 roda, tak boleh. Tak boleh jalan. Okey. 3 roda pun tak boleh jalan juga. Kalau 2 roda depan, 1 roda belakang pun tak boleh. Sebab apa? Kita tak ada tempat nak ikat. Okey. Jadi oleh itu, khidmat macam biasa. Jaga kesihatan, jaga keselamatan. Jangan laju-laju atas jalan. Jumpa lagi di masa akan datang. InsyaAllah konten-konten yang lebih menarik. Okey? Assalamualaikum.